Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi dalam channel Lokman Rahman guys. Okay guys, dah sebulan guys kita cuti puasa, lepas tu sambung raya. Seminggu dah sebulan kita tak turun trip guys. Ni hari ni dah start baru nak mula nak turun trip guys. Okay, sebelum tu guys, siapa yang baru singgah kat channel aku ni guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys, untuk aku teruskan perjuangan aku untuk dalam YouTube ni. Okay guys, kepada subscriber aku guys, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada semua subscriber, terima kasih banyak yang mana dah subscribe channel aku ni guys. Okay guys, hari ni guys, hari Sabtu guys, kita ada booking daripada booking awal dah sebulan puasa hari tu. Player ni mereka nak turun hari ni, kita nak pergi Pulau Kendi. Pulau Kendi baru ni dengar pun, Pulau Kendi baru ni okey, ada ikan. Baru trip mereka baru ni, mereka turun lepas raya kelima, talang masuk guys. Tak tahu, mudah-mudahan hari ni macam tu guys. Semoga, cuma jangan angin ada dia. Angin, takut angin ya. Kalau tak ada angin, insyaAllah kalau tak ada apa, kita boleh ambil ikan kot. Okay guys, start kita update guys. Player kita baru sampai je. Start kita update masa dia pemain. Okay guys, player kita pun dah sampai dah. Okay, player kita dah sampai dah guys. Kita pergi ke depan guys. Okay, dia ujung tu nak depan, okey lah. Okay, 4-5 player tu guys. Okay, jom guys, kita nak gerak. Parking depan ni, belakang ni, kat tepi ni. Boleh tak? Kat depan kereta ni kan, tepi ni. Tepi ni boleh tak? Okey. Parking tepi ni boleh. Tepi ni, sebelah ni kat sini boleh tak? Okey. Main mana mana Main Bukit Selambau. Bukit Selambau semua. Sungai Petani. Abang rakan ni. Ya. Ya, player. Okey, insya-Allah hari ni tengok macam mana. Ya, boleh kita. Dia masuk YouTube ni. Dah ready. Saya tunggu lah kereta. Dia tahu ni. Bawa pergi ya, Jik. Mana tahu boleh nak menjadi Jik. Lepas tu pakai udang hidup. Kalau umpan temenung ada tu kan, pakai temenung tu boleh ambil rapu kat dah. Rapu ni. Okey guys. Ada kita main bottom lah. Yang udang hidup tu main bottom. Bottom pakai apa tu, udang hidup, apa tu, temenung. Kalau dia masuk, dia ni kadang lama juga dia tak masuk lah. Kalau dia masuk ada. Tapi cencaru insya-Allah cencaru kat mana pun selalu tiada. Cencaru kuda. Cencaru kuda saiz kilo 800 gram 700. Sikit sekok 700. Okey guys, jom player kita pada ready jom. Ya, biasa. Tekan ni. Udang kat maklum dulu guys. Okey guys, jom. Udang, cari udang dulu.
way kan. One way. Dia two way, satu masuk satu keluar. Ada satu lubang. Satu lubang tu. Highway. That's right. Ikan ni, ikan karang. Ikan karang. Ikan karang first. Okay guys, dah sampai, dah prepare. Meh, cedok ah. Cedok udang hidup. Betul eh? Ni pemabuk. Ambil satu buket. Allah. Sayang. Cukai satu. Dia ambil dulu. Ini kan kau olah. Nah, bangun lepas ni senang lagi. Hei. Tekok kita lepas dah. Ni bawa udang kopek pun boleh pakai tau kat sini, udang kopek dia. Sarjan. Sarjan. Wah, tanda. Tanda. Ada tu. Oh, yang tu kasak tu. Yang first ke apa? Dah sarjan juga, nampak kasak. Saya tunjuk salah. Jangan angkat terus. Tunggu Zek. Dah angkat terus. Jatuh sayang. Dah kita dah tunjuk lah. Jangan angkat talang. Jeep putih. Oh patut jeep putih sayang. Jangan angkat talang tau. Talang ni memang ni jeep putih.
Tak putih ni kena lagi kali. Pas. Angkut. Tidak putih, terlalu lucu. Kali tunggu sok. Talang bagi jatuh. Jangan angkat terus, danger bagi. Kalau ikan jenahak tu sayang tu. Talang sayang tu, saya besar tu. Aduh, lucu lah guys. Ni kan nak bercatung lah tu, nak masuk video lah tu. Aduh. Okay lagi. Kalau apa tu cik tu? Silver ni, silver kalau ada magic dia talang lemah silver. Ji itu kan nombor. Sini rapu sasian ni banyak. Kalau tadi petang nak cari. Saya petang di sana. Petang di sana tu petang di sana ai nak makan. Aku buat. Ya. Kamu ada mana? Lipo. Jangan lupa dia taruh. Kita ikut dah. Lipo. Kan Sipor ni apa ni? Dia lucu. Dek tu jangan lembut sangat. Dek bagi dia ni sikit lah. Ya dah. Jadi ayat tu ni bunyi. Agak boleh beli letak ni beli dia. Weh, aku saya lo. Oh, ni tapi slipper besar. Ya, slipper besar sikit. Lambat tak apa, asalkan selamat. Yang tu je. Weh, yang fight dah. Okey, jom. Dah. Weh, saya cantik ni. Memang tak. Kalau dia fight macam ni. Jauh tu dah. Jauh kuda kan. Lepas jauh kuda. Keluar. Saya ambil. Fight. Jangan ni talang ni. Tak talang jauh kuda. Ibu. Kopi mempan apa ya? Dia mempan ni. Lambat dah mempan. Cuy. Aduh. Cuy lah sayang cuy. Cuy apa cuy? Cuy. Tadi bagi sentak bagi lekat kuat tu. Cuy. Jadi lagi yang hilang. Abang baru sampai guys. Jom. Semai jangan bagi lepas. Sayang tu dia rekod bagi ni bagi naik. Fight bagi ni. Jauh kuda. Oh, jauh kuda eh. Fight lu. Kau pun video so yang bagi lucu lah. Sayang dia rekod lucu dulu. Fight dia lu. Okey, cantik. Alhamdulillah. Naik. Video dia. Dia dah ni dah elok. Apa bintik ni. Kau main dah hidup. Apa ni start lah. Mana?
boleh kat sini ada borong ni area ni. Dia tak mau keluar makan. Hari dia keluar makan pun. Lucu. Aduh. Bila ada ni lucu pula. Aduh. Dia ada tu. Selalu dia bodong tu abang selalu dia main. Tak naik? Faham tak? Tak naik? Dia tarik keluar? Tarik keluar ada benda tarik naik apa tu. Tarik jalan. Tarik jalan. Dia tak tarik je nak. Dia rapu ni. Tarik sawang ni bawah kan. Bawah rapu kan. Dia nak buat kereta. Oh, dia makan muat hidup dia. Wah, dia kau orang makan. Ah. Naik ke belakang kena kan? Dekat. Ha. Tu dia guys. Jauh gudang. Godong dia tu. Balik. Yang mana ada jeep yang tak kena je balik. Tak ada sambang kan? Mas tembak tengok. Dia kat bawah nak pegang kamera. Ni. Boleh tak Sok? Ha, kena. Tu kena. Depan. Kena. Mai satu lagi buka tu mai tunjuk kat bang. Dia pusing dia bang. Tak apa bonek dia tu. Buat buat pergi sana. Tak apa dia beli tak apa kita lepas kat atas. Apa pun sok ikan tu. Ha. Dia ada lagi tu. Kena depan. Oh, kutik-kutik tu. So mai buka tu nak ambil gambar tu lagi. Kena triple. Baling cepat buka baling terus. Dia bukan lama sangat kena budak ni. Dia cargas sikit. Banyak. Ini tak apa abang cover. Main tepi ni. Abang nak kalau kata ni abang angkat terus naik atas. Tak penyuk dua-dua dekat ada. Oh. Cantik. Try mana ji? Pula pasal dia duk main apa ni. Oh. Jauh kuda guys. Tengok. Pula. Kena. Ha cantik. Alah lucu. Balik pasal ni dia pula. Ha dia petang orang dah. Dia main bodong dia tu ada chance dah. Jalan je. Dalam masuk tu. Dalam. Kat bawah tu. Ni. Tak balik tali belakang dia. Dalam ada. Ji dalam dia bagi kecil je. Ada kat mulut dalam dah masa gila dia. Tak ada asyik.
Oh, dia dah kena agak. Tadi dia tak kena. Juga. Fight pelan-pelan nak bawa. Jangan bagi lucu ya. Jangan bagi lucu ya. Bisa. Jangan bagi lucu ya. Okey. Alah, tak apa sangkut dengan ni. Dia sangkut. Sangkut. Tak apa. Cantik dia pusing kat sana. Jaga betul. Tolong. Ini wah macam Kena juga tu balik ah. Ya, naik. Tak apa, baru nampak ikan naik tak apa. Ya. Okey guys, alhamdulillah selesai trip kita hari ni, trip Pulau Kendi. Guys, dia player kita. Semua daripada mana? Daripada Bukit Selambau. Lagi mana? Sungai Petani. Oh, Sungai Petani, Bukit Selambau guys. Ya, hasil kita hari ni guys. Boleh lah, depa first time menjik. Boleh kutip end tu pun lucu banyak agak guys. Kalau tidak boleh kat gitu je 8 ekor lagi. Talang, pencaru. Dia rapu tak ada saiz, semua ada slipper tu, rapu panau ada sikit. Tu walaupun macam mana pun alhamdulillah guys. Ada juga hasil walaupun tak ni. Cuaca okey, cuma petang je angin kuat sikit. Okey, jadi semua okey lah guys. Okey, siapa yang baru singgah kat channel aku ni guys, jangan lupa subscribe, share dan komen guys. Okey guys, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu saja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampai ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka buat channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.